like to book a sitter for my little prince? It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers, and the key's under the plant pot. Take care. Thanks. Sekarang dah upgrade menjadi tema Halloween. Christmas. Jadi kita akan membuka pintu ini. Inilah cerita Baby in Yellow. Malam pertama, masak untuk tidur. Budak, apakah itu yang awak fikirkan? Jadi let's go. Kita dalam game. Dan yes, hiasan Christmas memang cantik. Kami beri bayi makan. Ambil botol, dipetik ais. Mana? Petik ais ni. Mana ni? Beri botol berbayi. Okey. Allahu Akbar. Sekejap. Macam nak bagi ni? Oh. Lepas tu tidurkan bayi. Bawa bayi ke tempat persalinan. So let's go. Kita akan letak dia di sini. Aku dia hilang guys. Aku dah cakap. Mana tu? Oh tu dia. Sepertinya ini akan menjadi hal yang sulit ataupun hal yang susah. Tapi marilah kita menukarkan lampin si baby. Ini macam mana bagi? Oh, ini. Tidurkan bayi, bawa bayi ke tempat ke katil. Oh. Nah, tidur. Aduh, tak boleh tidur pula. Nah, ambil. Cari buku cerita. Duduk. Mana? Oh, kat sini. Let's go. Tera dan kucing. Bla bla bla. Bla 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 bla. Okey. Kalau lah aku boleh ambil pisau tikam. Apa ni? Tunggu ibu bayi. Tonton TV di sofa. Let's go. Kita duduk. Tak tidur pula. Aduh, riau pula ini. Ni macam tu. Apakah ada lagi? Mana? Mana? Oh, kat sini. Next ni tak lihat. Oh, jom. Letak patung. Ni tu. Kucing. Oh. Pergi dah tutup. Tonton TV di sofa. Apa ni? Mainan dikunci, bebaskan lagi 5 jiwa. Kat mana? Apakah kat sini ada jiwa tu? Ada tu. Ada tu. Mana tu 5 jiwa tu?
Sini tak ada kot. Apa tengok balik. Kita tengok iklan TV3. Malam kedua. Ketawa. Tengok-tengok kelakar kan. Pengasuh. Saya beritahu awak jangan buat demikian. Buat apa ni? Okay, malam kedua. Ambil botol dia putih ais. Ni tu. Cari botol. Aduh, dia sini. Oh ni. Ni dia buka. Mana dia bunyi ni? Ambil ni Ri. Nah. Anjau okey lah. Baby makan. Aku tak nak letak agak ni. Tengok, apa yang akan jadi. Let's go. Dia nak main sangat. Oh, ada mata. Oh my god. Oi. Jadi chef pula. Oi, jangan lari oi. Rantuk. Mana baby tu? Bukan tu. Oh. Lupa. Nah. Tidurkan bayi. Bawa bayi. Katil. Kenapa dia sedih? Misteri tak boleh lah. Ada kaki, ada tangan. Kaki dia jadi lembut. Cara dia cerita. Putera adalah Ahmad. Mungkin kita patut skip. Aduh, jadi po pula. Jadi po. Letak patung lembut. Tidur. Oh ni pula. Tak tanya buku cerita ni. Macam contoh ni Arnab. Lepas tu Arnab. Lepas tu tadi kucing. Lepas tu kucing. Tu. Dah ajak besar. Nanti tingkatan 1 masuk universiti awal-awal. Saya tak menyusah. Tidur. Tonton TV so far. Ada orang ketuk. Siapa ketuk? Tonton hanya tenang. Tonton TV. Iklan TV2 pula kali ni. Malam ketiga. Selamat malam mimpi indah. Saya akan tunjuk awak mimpi saya. Sangat menakutkan. Tonton TV di sofa. Naik ke atas. Hah? Pergi apa ni? Tak nampak. Pergi dan
Oh, cari sesuatu. Roti. Okey, okey. Cari roti. Oh. Okey, alright. Okay, roti. Roti pakai daging. Oh, wah. Roti pakai roti. Tak boleh ah. Roti pakai daging. Pakai timun. Jadi tiga bawah windah. Nanti kena copyright. Apa lagi ya? Tepuk. Mudah. Bawang. Telok. Dengan jeruk. Kemudian, oh, tambah. Okey. Wow. Dia tutup. Merot. Oh. Kita kencang botol ni. Biarkan macam masa yang lama. A few moments later. Kita sudah mendapatkan botol yang tadi. Sekarang kita akan mencari jalan untuk balik. Mana tadi? Sini kau? Sini. Sini. Oh. Let's go. Mata Sharingan. Macam mana budak yang baru berumur 1 bulan sudah menggunakan mata Sharingan. Yang baru tinggal mata Sharingan. Oh, ikan. Ceramik. Ni ah. Ambil letak pakai lembut. Sekarang ni. Okey. Aku cerita lagi. Putera dari The dan It was cold.
Selamat malam. No worry. Aksi kedua. Jiwa kedua. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello, it's Casilda from apartment 10. Oh, thank you for the last sitter. They went down a treat. I'm off to a concert tonight. Can someone pop over and check in on my little prince? I'm sorry it's so last minute. Take care. Thanks. Mak bapak apa macam ni? Dia tak pernah jaga anak, tapi betul buat lah. Di manakah bayi tu? Mana? Hey! Oh my god. Apa ni? Oh, ikut Arnab. Tekan. Macam kita sama. Kita kena jump scare oleh baby yang menggunakan mata Sharingan sewaktu umur 1 bulan. Kegunaan pik ni. Aku tak dibayar untuk ni doh. Siap. Oh, ni ikut. Mana kiri kanan? Oh. Ui. Oh, ni chapter 2. Okey, mungkin sampai sini dulu untuk video kita kali ni sebab aku tak mahu dah panjang-panjang sangat. Okey, nanti akan ada part 4 kalau aku masih larat untuk buat video. Okey, selamat. Okey, so bye bye. Semoga rezeki korang lancar selalu. Semoga didoakan oleh Yang Maha Kuasa untuk sihat selalu lah. Okey, bye bye.